Lampu yang ni dia pakai panel model baru tau. Panel yang jenis hitam pekat macam ni, yang jenis monocrystalline. Panel yang jenis ni dia lebih perform banding panel model lama. Untuk saiz sama macam ni, output dia ni lagi banyak dan dia lebih perform waktu low light. Jadi kalau musim hujan, korang tak perlu risau. Lampu solar ni tetap dapat cas yang cukup sebab dia pakai panel model baru. Yang ni lampu solar, lampu ni korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Lampu ni dia akan automatik nyala. Siang dia cas dekat panel bahagian sini. Bila ada matahari je, dia akan terus cas dekat sini. Malam bila waktu matahari tak ada, dia akan terus nyala dengan sendiri. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Pasang dekat tepi rumah, lampu automatik nyala. Untuk tinggal rumah waktu malam, tak perlu risau untuk buka tutup switch. Lampu solar ni dia akan automatik nyala. Jadi walaupun korang tak ada dekat rumah, rumah korang akan sentiasa cerah macam ada orang dekat rumah sebab lampu automatik nyala macam ni. Korang pasang je banyak-banyak lampu macam ni, tak payah nak risau bayar bil elektrik yang tinggi. Sebab lampu ni dicas guna cahaya matahari. Tepi rumah korang akan sentiasa cerah tanpa perlu korang bayar 1 sen pun bil elektrik. Jadi korang boleh cek lampu solar yang padu ni dekat link video. Yang model ni korang boleh repeat banyak sebab harga dia bajet.